Okey, assalamualaikum kawan-kawan semua ya. Okey, hari ini saya ada nak buat satu berita gempar lah. Berita gempar ya. Okey, saya akan jual temboleh liar Sungai Perak ni, saya akan jual potong-potong. Okey, saya akan jual potong-potong Saya sedia mencecah hingga dekat 10 kilo Lagi 200 gram saja 10 kilo. 9 kilo 800 saiz temboleh ni 9 kilo 800 bos. Ikan ni tak boleh nak dibuat hidup. Jadi kita buat keputusan kita akan belah perut sebab insang dia rosak. Okey. Kalau insang dia rosak, terpaksalah kita belah perut terus sebelum dia rosak. Okey, saya akan jual potong-potong. Saya akan potong kecil-kecil lah. Okey, kalau ada siapa-siapa yang berminat nak membeli ikan temboleh liar Sungai Perak ni, nak beli seekor perit. Besar, beribu harganya kalau nak beli seekor. Okey, jadi saya buat keputusan saya akan jual potong-potong. Okey, kalau ada siapa-siapa yang berminat, boleh terus datang ke kedai runcit Teluk Perang ataupun boleh dapatkan nombor WhatsApp saya. Okey, terus WhatsApp saya Okey, mantap babu sekilo lebih kurang dalam 100 lebih sikit saja. Sekilo dalam 100 lebih. Okey Yang penting kita dapat merasa isi ikan temboleh liar. Kalau nak jual seekor ni bagi saya cukup kejap. Kejap saja nak jual seekor ni. Cina kejap je ambil. Tapi saya buat keputusan sekarang ni saya nak bagi orang-orang Melayu kita semua sekali dapat merasalah ikan temboleh liar Sungai Perak ni. Okey apa-apa ikan frozen lain pun semua ada. Mantap babu. Okey, cepat-cepat siapa-siapa yang berminat datang ke kedai runcit Teluk Perang. Mantap babu. Rezeki tak salah alamat.